Terharu lah, insyaAllah. Rasa macam dihargai lah rakyat sebagai rakyat Pahang ni. Amat-amat berbesar hati, berbangga lah rakyat sebagai rakyat Pahang ni. Ada keprihatinan daripada Menteri Besar kita sendiri. Ambil berat sangat. Okey, terima kasih banyaklah. Kalau ikutkan bantuan hari ni yang datang ni, alhamdulillah dah daripada segi kebajikan. Lepas tu dengan sumbangan nak bagi orang cakap baiki sikit lah rumah, lantai-lantai dinding, semua atap ke, macam tu lah. Saya bersyukur sebabnya orang cakap Datuk tu prihatin kepada rakyat lah. Orang cakap sampai ke rakyat tu, sampai sangat. Saya OKU dari kecil lah. Ni sebenarnya bahagian arwah mak itu. Arwah mak baru meninggal. Dia 30/9 gitu. Sepatutnya dia ganti dengan saya lah. Dia cukup. Alhamdulillah. Berarti dah ada dapat JKM.